Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Best. Tahun 2014 alhamdulillah menjadi satu tahun yang sangat best dalam kehidupan saya. Alhamdulillah, dan juga dalam perniagaan dan segala-galanya. Dan saya nak juga berkongsi satu rahsia yang sangat powerful untuk anda juga menjadikan tahun 2015 ni anda akan maju ke hadapan tanpa lagi pandang ke belakang. Dalam semua benda yang kita buat. Tak kira dalam perniagaan kita, dalam kehidupan kita, dalam kerjaya kita, dalam pelajaran kita, dan apa saja yang kita lakukan. Saya akan pasti anda akan terus ke hadapan dengan hanya menggunakan satu petua yang abang gunakan dalam tahun 2014, dan dia terbukti memang dia membawa kita ke hadapan tanpa lagi melihat ke belakang. Itu adalah satu tip ataupun satu petua, satu rahsia, satu tindakan yang anda kalau lakukan pasti juga anda menemui apa yang telah Abang Abu selama ini dapat menemuinya dalam tahun 2014. Dia menjadi lebih jelas, dia menjadi lebih sangat teruja untuk melakukan setiap kali saya lakukan apa benda saja. Kalau anda nak tahu apa yang saya nak kongsikan, anda perlu berjanji dengan saya. Anda juga akan mula mempraktikkan apa yang anda telah dengar daripada saya. Kalau anda bersetuju untuk itu, anda boleh terus dengar. Kalau anda rasa saya tak mungkin dapat memulakan atau melakukan perkara ini, jadi anda terus berhenti, jangan dengar lagi. Sebab ini sangat penting. Kalau anda nak terus ke hadapan tahun 2015 ni, anda perlu melakukan satu perkara yang akan meletakkan anda terus ke hadapan dan melihat ke hadapan, dan akan terus bergerak ke depan tanpa lagi melihat ke belakang, insya-Allah. Jadi kalau anda nak, saya akan terangkan, saya akan pastikan satu perkara saja, dan itu sajalah yang anda perlu lakukan untuk memastikan anda terus ke hadapan dan tiada lagi pandang ke belakang. Apa yang anda perlu lakukan? Anda letakkan Allah di hadapan. Dalam segala benda yang anda lakukan, anda letakkan Allah di hadapan, dan pasti sekali anda akan terus ke hadapan, kerana bila kita meletakkan Allah di hadapan, anda akan berkejaran untuk mendapatkan Allah yang berada di hadapan itu, dan anda tidak akan lagi melihat ke belakang, anda tidak akan tertinggal di belakang kerana anda mahu terus ke depan. Dan itu sajalah satu petua untuk anda lakukan dalam apa jua benda yang anda nak lakukan. Sama ada pekerjaan, sama ada pelajaran, sama ada kehidupan, segala-galanya letak Allah di hadapan, dan pastinya tahun 2015 ini akan anda terus ke hadapan untuk mencapai apa yang anda telah letakkan di hadapan. Sekali lagi, itu sajalah petua untuk anda terus ke hadapan pada tahun 2015 ini. Ambil kesempatan ini untuk berkongsi dengan lebih ramai orang, dan kalau boleh, sharelah video Abang Abu ni dengan semua kenalan anda, supaya biar mereka dan juga kita sama-sama meletakkan Allah di hadapan untuk kita mencapai tahun 2015 yang akan menjadi dan membawa kita terus ke hadapan dalam segala perkara yang kita lakukan. Dan itu sajalah. Sekali lagi, saya nak anda terus ingat tiga perkara. Best. Be excited to smile. Be excited to, kan? Itu nampak. Itu smile saja. Yang pertama, tapi yang tiga yang selalu Abang Abu kongsikan. Be excited to solat today. Be excited to selawat today. Be excited to sedekah today. Tiga amalan ini terus, dan letakkan Allah di hadapan, dan anda pasti akan menuju ke hadapan, dan tiada lagi anda akan belakang. Anda tidak akan tertinggal di belakang bila anda letak Allah di hadapan. Itu sajalah yang saya dapat bersama-sama kongsi, dan itu saja tip. Mungkin ada yang ingat lagi, tak, itu saja. Bila anda letakkan itu, anda akan mula rasa apa yang telah Abang Abu rasa pada tahun 2014 ni. Alhamdulillah, syukur sangat bila kita letak Allah di hadapan, segala-galanya akan membawa kita ke hadapan, insya-Allah. So, kita akan berjumpa lagi dengan tip-tip yang menarik, insya-Allah, pada tahun 2015 ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Best.